Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkataan berlawanan bagi amanah ialah khianat, dan khianat ini kita tahu antara dosa-dosa besar dan antara tanda-tanda hari kiamat. Kita tak suka kalau orang tak amanah dengan kita. Kita beri satu tanggungjawab, mereka pecah amanah, dan mungkin kita tanya kenapa orang pecah amanah? Kenapa orang tidak bertanggungjawab? Kenapa orang khianati kita? Tentunya ada kepentingan yang mereka ingin dapatkan walaupun mereka berdosa. Mungkin dari zaman dahulu lagi, kita lihat bagaimana ada orang-orang yang beragama Islam, orang Melayu kita sendiri, belut untuk menentang diri kita. Mungkin menyokong Jepun semasa perang Jepun sebagai contohnya. Ataupun kita lihat bagaimana kita hari ini terpanggil untuk menggadaikan sesuatu kerana kepentingan kehidupan kita. Bagaimana? Adakah kita orang yang amanah ataupun kita orang yang khianat?